Aduh, sakitnya apa ni? Kamu Supian kan? Dari malam nawa aku datang ikut WCE tu. Nak mencari kamu seorang je. Apa pula cari saya? Jauhnya mari. Kamu ni siapa? Nama aku Mamat bin Datuk Mahmud. Bakal suami Adira. Bakal suami dia? Apa benda ni? Mari jauh-jauh semata-mata nak buat lawak ni ke? Apa gelak-gelak? Apa lawak-lawak? Aku datang bukannya nak buat lawak. Boleh masuk acara lawak lah. Sekarang ni kamu dah rampas Adira daripada aku. Aku datang jauh-jauh ni nak balas dendam. Kita selesaikan cara jantan. One by one. Une. Siapa menang, dia dapat Adira. Nak? Kamu tahu tak berapa besar model aku keluar? Beli motorkar besar. Ya, Baba. Nak ngejas dia Adira. Mama! Nasib baik awak masuk cepat. Kau tidur dekat sekilo dah Haili duduk pecik kat muka saya tu, Dok. Siang ke berpiang? Mama, dia dok pernah buat cerita dengan Mama. Mama yang nak koyah nak boleh dok. Mama tu dah huduh sepa. Dok sabuh langsung dengan dia. Tengok dengan berpiang ke lain. Sabarlah Mama lah. Mak awak dah janji dengan saya tau nak terima pinangan. Tahu tak apa hukumnya? Tak tunaikan janji. Berdosa tau. Dogian nikah dengan ibu. Hus. Berenang untuk kesihatan. Mak aku tu. Ni mak. Mau balik. Kamu ni suka memalukan mak Tiga. Muka dia sebiji macam muka Hus. Okey, Dok. Mana dia? Mana dia? Nasib baik dia lari dah. Boh. Kalau tak, siap dia. Ma! Azkar! Ma. Ya Allah! Ma? Allah. Okey. Terima kasih. Ma, jom. Ma, aku kena ingat tu. Benda doktor khabar tadi. Ma tak boleh buat kerja penat-penat. Kena banyak rehat. Yalah, Mak kalau tak larat, Mak buka puasa je. Tak payah paksa diri. Tak ada apa. Mama okey dah. Lagi pun bukan lama lagi nak buka puasa dah. Jom kita balik. Baik. Ya. Jomlah kita baliklah. Baik, Ma. Sepatutnya, Johanna kena buat kerja lebih dalam rumah ni. Sapu, mop, vacuum, ni tak. Dia je mau buat kerja seorang dalam rumah ni. Macam tadi, Kamila dengan Cik Dan nampak, kau main lagi berehat kat bawah kan? Dia mau buat kerja seorang. Mama tu dah tua. Dah tak boleh nak buat kerja sangat. Yang nak kena buat kerja, kita ni orang muda. Bukan duduk je kat rumah ni macam band besar. Johan selalu tolong. Kadang-kadang bila Johan tolong, Mama yang tak pandai. Pulanglah Johanna. Nak dengar. Tak nak dengar sudah. Tapi, kalau apa-apa jadi dekat Mama, saya tahu nak salahkan siapa. Dah. Jomlah. Buang masa lah cakap macam ni. Jom. Buang masa je. Kenapa Cik Bia dengan Kak Mila macam salah Kak Ai? Sam. Saya tak payah nak kisahlah apa yang dia orang nak cakap. Okey? Biasalah tu. Orang nak cakap apa-apa pun, biar je lah. Lagipun, kalau sayang tak ada dengan Mama waktu Mama pensan, dah apa-apa dia jadi kat Mama sekarang.
Macam mana I boleh tak terasa? Cara diorang cakap tu macam I tak pernah sehari pun buat kerja rumah. I buat tau. Banyak kerja rumah yang I buat. Tapi kenapa diorang buat macam tak pernah nampak? Diorang tak pernah nampak ke? Sekalipun tak pernah nampak I buat kerja rumah? Really? Sayang, Mana siap cakap I macam yang besar bagai? sayang, itulah manusia. Satu kesalahan kita tu dia akan nampak. Tapi 1000 kebaikan kita, dia takkan nampak. Salah. Sekarang ni I rasa macam setiap benda yang I buat mesti salah. Confirm salah. Tak pernah benda baik I buat. Never. I dah bosan tau tak? Honestly sekarang ni I rasa macam dah masa untuk kita consider apa yang you cadangkan dulu. Apa yang saya cadangkan? Untuk kita pindah, duduk sendiri, mula kehidupan sendiri. Tinggi lagi. Joanne. Okey, Dok. Okey je. Ya ke okey? Macam ke Dok okey je? Dok lah, kalau ada masalah khabar je lah. Tak apa. Entahlah Dira. Joanne dah mula rasa macam keputusan Joanne untuk datang sini satu kesilapan besar. Joanne ingat semua akan okey. Tapi dia jadi huru hara keluarga kakak. Sabarlah Joanne. Dira rasa molek dah boleh Joanne kata nak duduk asing dengan keluarga abang kakak. Barulah ada masa untuk dia sendiri tak? Apalah. Abang kakak. Abang kakak. Anis! Abang kakak pergi mana? Abang nak pergi kedai kejap. Abang kakak. Lamalah duk jumpa Mak Long. Mak Long kena? Sihat ke? Ani dengar Mak Long duk sihat. Mama okey. Cuma doktor suruh Mama banyak-banyak rehat lah. Anis tahu mana Mama dah okey? Kak Mila dengan Cik Biah khabar? Kak Mila dengan Cik Biah? Ani doa semoga Mak Long sihat macam biasa mula, kembali ceria macam biasa mula. Ani rindu abang nak jumpa Mak Long. Terima kasihlah doakan Mama abang. Kalau Anis rindukan Mak Long, marilah rumah. Ani ada niat gol nak pergi tengok Mak Long. Tapi itulah Ani tak ambil lah salah anggap kan. Cik kan kena tuduh nak kacau rumah tangga orang pula. Iyalah bikin dapur nak khabar ni. Mari je kalau nak mari nah. Kan abang pergi kedai dulu nah. Okey bang. Amboi. Pandai berlakon ni. Macam wanita Melayu terakhir. Mak, tengoklah anak siapa. Anak mak kan? Oh kan, anak ratu cantik, miskin kan. Ma, 2-3 hari ni Mama rehat je tau. Rehat puas-puas. Tak payah buat kerja nah. Mana ada. Mama buat kerja sikit-sikit je. Jangan nak tolong Mama. Toh Mama pesang hari tu sebab Mama fikir kakak raya kat Belatan tak? Betul tak? Baguslah, Mama tahu. Yalah, Mama ni seronok sangat dapat raya sama. Tiba-tiba kau tinggalkan Mama pergi jauh.
Kak nak bagi tahu benda ni kat Mak. Bos kakak dah jumpa dah orang untuk ganti kakak. Jadi Kak tak payah raya kat Pelata tu. Boleh raya dengan Mama. Betul ke? Ya, Mak. Alhamdulillah, syukur. Mak happy tak ni? Dah sihat dah, Mama sihat dah. Sihat dah? Mila. Aku ingatkan kau dah pergi rumah Mama. Malas lah nak pergi awal. Kalau pergi awal kena masak. Joanna kan ada, biarlah dia buat. Aku ingat aku seorang je rasa macam tu. Kau pun rasa macam tu juga. Joanna tu kan, dia duduk kat rumah, tak ada buat apa-apa pun. Macam ada orang gaji kat rumah tu. Mila rasa kan, orang macam Joanna tu tak boleh bagi muka sangat, nanti pecah kepala. Mak, Cik Biyah dengan Kak Mila sekarang ni memang dok puas hati dengan si Joanna tu. Dia dua orang dia ceritakan ni, Mak. Ani rasa hubungan Joanna dengan Bigah-Bigah itu dok molek dah. Baguslah kau macam tu. Kita boleh gunakan Biah dengan Mila untuk hancurkan rumah tangga Joanna dengan Askar. Kadang-kadang perangai biras ni mampu untuk menghancurkan. Betul tu, Mak. Kak Mila dengan Cik Biah pun Ani rasa sedar dah yang Joanna tu buat bala dengan keluarga dia. Inilah peluang kita. Ya, Mak. Ya Allah, aku meminta petunjuk-Mu untuk membuat keputusan yang terbaik dan yang tidak mendatangkan mudarat. Bantulah aku, Ya Allah. Amin. Sam buat apa tu menung sorang-sorang ni? Tak ada apa-apa. Sam okey tak ni? Okey. Are you sure? Ada something nak cakap dengan you. Okey, apa dia? Ada fikir masak-masak. Nak habiskan pengajian saya. Nak balik Amsterdam. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Tit, 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 tit. Oh, Noh. Aduh. Ni, mesin rupuk mana? Hah? Mesin rupuk? Tadi suruh ambil, kata suruh ambil ni. Orang kabur sampai mesin rupuk. Benda no. Belum kabur dia ambil ngokok ni, ambil ni. Cakur, nyodok. Masa suruh ambil tu? Gila ambil mentah tu. Bang. Alah. Kak, pergi ambil mesin rupuk mentah. Dah. Gila. Mana benda pula ni? Joanna. Hei. Tak habis-habis Joanna. Joanna nak balik Amsterdam sebelum raya. Hah? Benda? Mula sekali lagi. Joanna nak balik Amsterdam sebelum raya. Mana tiba-tiba? Dia nak kena sambung belajar, nak habiskan belajar dia tu. Sebab ni semester akhir dah.
So semester baru nak masuk. Jadi guana-guana pun kena habiskan juga. Kak, Mustafa tak mencakap benda ni. Boleh tak? Bila nak balik Amsterdam tu lepas raya. Ni kita nak raya sama dengan Mama ni, ramai-ramai ni. Lepas habis raya nak balik-balik lah. Tak ada masalah. Ya, tahu. Tak boleh bang. Tak boleh. Dia kena habiskan juga. Sebab semester baru nak masuk dah. Warna-warna kena habis. So maknanya Joanna kena balik sana tak raya sini lah. Pokoknya gitu lah. Mendengar sini. Mama tu kalau dapat tahu benda ni, dia orang hok paling marah sekali, hok paling sakit hati sekali, hok paling kecil hati sekali. Sebab raya tahun ni nak raya beramah kah? Nak raya dengan natu-natu dia, dengan cucu-cucu dia. Nak dengan Joanna yang paling teruja sekali. Sebab apa Joanna tu daripada Amsterdam, mari sini kapal kita nak raya sama. Kena faham benda ni. Ya bang, kau faham. Ada? Kau nak buat warna. Tak boleh. Memang tak boleh. Gini. Apa-apa pun jangan kabur lagi ke Mama. Dalam 3 hari. Ma tu baru habis pitang. Nanti tak pasal-pasal lagi, nanti pitang lagi. Biar mata tenang dulu. Ngejah lah. Boleh ngejah ke? Raya je, lepas raya. Kita balik-balik lah. Long. Pergi Long, kita nak ambil barang sekejap. Ma? Banyaknya ni. Alah, setahun sekali. Tahun ni mah nak tukar lansir. Yalah, dah 2 tahun nak tukar. Lagipun, tahun ni kali pertama Johanna beraya dengan kita. Mana dia rasa biar macam mana meriahnya. Bagi meriah sikitlah. Nanti malam 7 lekor nak pasang liter keliling rumah. Biar nampak rumah kita berseri-seri. Bagi Johanna dapat rasa macam mana seronoknya raya kapur. Rok. Betul. Cantik Ma. Nanti Joan tolong Mak gantung langsir ni semua, Ma? Tak payah. Suruh je hero-hero kita ni. Biar dia orang buat. Johanna punya tempahan biskut tu ada lagi yang kena siap kan? Dia cakap? Tak apa. Siapkan tempahan tu dulu. Lepas tu malam raya nanti kita boleh rehat. Kita boleh berkumpul sekeluarga, seronok-seronok dengan Pia, Mila, cucu-cucu Ma. Nanti Johanna dapat rasa macam mana seronoknya malam raya tu. Tak sabar Ma. Ma? Ni banyak lagi ni. Banyak kerja ni. Ya. Diga, kiranya mu baik orang dengan Piang. Baik dah. Sebab hari tu aku dengan Abang Piang macam ke ada bincang lah dari hati ke hati gitu. Macam masing-masing sedar dah lah masalah masing-masing. Tapi yang paling penting sekali mak aku yang situ dah. Dah lepas tu, rosok gitu je lah plan kita nak musnahkan Joanna. Dok apa mu nak simpang rasa benci dengan dendam sangat dengan set dia? Dah biarlah set dia bahagia. Ginilah ni. Ginilah, aku rasa gini. Cuba mu hatimu tu, mu terima, mu reda dengan takdir. Mesti mu tenang.
InsyaAllah ni, tak apa. Nanti mesti mu jumpa jodoh hok lagi molek. Alang-alang menyeluk perkasan, biar sampai ke pakar lengang lalu. Alang-alang dendam, kita teruskan je lah. Tak kamu nak berhenti sampai tahap ni je. Tak apa lah kalau mu nak berhenti, aku terus serang. Oh, wah gitu lalu. Dah buat apa mu nak dendam ngak dengan set dia? Oh? Mu tahu dah molek nak munah rumah tangga orang. Aku bukan dendam. Aku nak rapah mula hak aku. Aku nak rapah mula hak aku. Faham tak? Ani. Joanna dengan abang kakak tu nikah dah. Jodoh set dia dah. Kalau duduk lama dah ada abang kakak nikah dengan mu. Mung, hari tu masa mu tahu Joanna rapat dengan Sofian, kenapa mu rasa? Mu marah ke? Dok, mu tak boleh sama lah. Aku dengan abang Piang lain hak tu. Masalah sekarang ni, abang kakak tu nikah dah kan dengan Joanna. Tak buat kerana. Ya, Kak? Saya memang risaulah. Bila kita nak bagi tahu Mama ni? Beberapa hari lagi je raya. Beberapa hari je nak kena balik. Ya, I tahu kita tak boleh nak rahsiakan hal ni daripada Mama. Tak apa. Nanti I akan cuba cari masa untuk cakap dengan Mama. Okey? Tak sampai hatilah. Aku nampak dia tadi kan, excited sangat. Nak kantor langsir lah. Pasang glitter lah. I rasa bersalah. Iyalah sayang. Pastilah Mama tu gembira. Sebab tahun ni kita semua dapat berkumpul dengan dia. Confirm bila I bagi tahu dia, dia akan potong terus mood tu. Rosak. Hey, it's okay. Cibia, dengar tak tadi? Johanna kata dia nak balik Amsterdam balik. Kalau macam tu, kita tak payahlah susah-susah payah kan nak buat dia sakit hati supaya dia balik dekat tempat asal dia tu. Baguslah dia balik. Senang je kita jadi nanti kita bolehlah jadi menantu kesayangan. High five. Tapi kan Cik Bia, tak patut kan dia balik sana sebelum raya? Padahal raya dah nak dekat tau. Itu memang langsung tak ada fikir perasaan Mama. Jamila, kau tahu tak? Orang macam Joanna tu mana boleh duduk lama-lama kat kampung. Dia rimas. Banyak beli barang. Inilah. Sebentar dah. Inilah. Tahun ni confirm meriah deh. Raya rumah maklum. Ya. Nak pula ada natu baru. Tak tahulah Tian. Mama tu memanglah teruja nak beraya dengan semua anak menantu dia. Memang patutnya tahun ni semua ada. Itulah. Baru dapat tahu yang Johanna nak kena balik Amsterdam sebelum raya. Joanna nak kena balik Amsterdam? Ay, buat apa pula? Tiba-tiba gitu je. Sebelum raya pula tu. Mila dengar dia nak kena habiskan semester akhir dia dekat universiti. Jadi nak tak nak dia kena balik lah. Jap. Takkan Pian tak tahu? Pian kan rapat dengan dia. Dah. Dia tak ada kabar ke Piang pun. Tu lah. Mesti maklum susah hati. Manalah maklum susah hati. Tahun ni patutnya tahun pertama dia beraya dengan menantu kesayangan dia tu. Berapa? Tak apalah. Piang sedekah je. Banyak ni. Tak apa sebab muka Jamilah macam muka GW Piang dulu. Betul. Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu, kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lupakan saja cerita lama. Usah dirayu pada yang tak sudi. Hari ini
mood Anja elok. Gitu. Ayang. Dok lah. Ayang tengok Anja kok. Hari ni senyum mewah je. Ayang, hari ni mood Anja okey. Alhamdulillah, patutlah angin kuat-kuat, sejuk sikit badan. Kalau dak Allah, pecah linga cakap. Ayang, betul ke Joanna tu nak balik ke Amsterdam sebelum raya ni? Macam mana Anja tahu? Anja kan telinga lintah. Tak adalah. Anja dengar dia orang berbual tadi. Si Joanna tu cakap dia nak balik Amsterdam sebelum raya. Betul ke Ayang? Itulah apa yang dikatakan oleh kakak tadi lah. Dekat Alu, dekat Ayang. Tapi kenapa tergesa-gesa sangat? Tak boleh tunggu ke lepas raya? Itulah payahnya kakak ni, khabar Joanna ni ada kena register semester baru lah, ada kerjaan dinu lah, ada prosedur dinu lah. Tu pasal kena balik awal tu. Dia tu memang langsung tak fikir perasaan Mama. Mama kalau dengar ni mesti dia sedih. Itulah. Kalau ikutkan lah. Bukan Mama je sedih. Ayang, Alung semua sedih ni. Tapi nak buat guna. Benda tak boleh halang. Kerjaan dia dinu. Tahu? Tapi Anja seronok. Anja boleh jadi menantu kesayangan Mama semula. Anja khabar gitu apa? Astagfirullahalazim. Tak baik Anja. Menantu-menantu Mama ni kesayangan Mama belaka. Allahu Akbar. Jana. Ya, Ma. Masuk, Ma. Ma. Buat benda? Tak ada, main phone je. Duduklah, Ma. Ma ada benda nak ui pada Joanna. Ya ke? Apa dia, Ma? Ni? Ni gelang pusaka daripada arwah nenek moyang Mama. Mama memang dah niat nak bagi pada menantu Mama, pada isteri kakak. Anak Mama yang bongsu. Wah, cantik, Ma. Ya Allah. Ni bukan sebarang orang yang boleh pakai. Lain pada orang yang Mama pilih sendiri. Untuk menantu Mama yang terbaik, yang sentiasa sabar dengan ujian. Yang pandai ambil hati Mama. Orang tu tak lain tak bukan Joanna. Thank you, Ma. Thank you so much. Nanti Joanna pakai ya. Lah, tak apa nangis. Ini memang special untuk Joanna je. Thank you, Ma. Tahun ni, tahun pertama kita beraya sebagai menantu dan mertua Mama. Teruja sangat. Mama tak sabar nak kenalkan Joanna pada saudara mara jauh, dekat. Mama nak kenalkan pada dia orang. Inilah menantu Mama yang terbaik. Dah tak menangis lagi dah. Mama sayanglah Joanna. Ambil gelang ni, simpan. Mak nanti Joanna pakai. Thank you, Ma. Nanti Joanna jangan bagi tahu Bianca Mila dah. Dia kan tak tahu pasal gelang pusaka ni. Okey, Ma. Ada email universiti minta tangguhkan tarikh untuk masuk uni start SEM ni. Dia orang cakap apa? Dia orang cakap kena ikut date yang dia orang bagi juga.
Tak apalah. Ikut je lah macam plan yang asal tu. Nanti I bagi tahulah Mama. Nak khabar benda ke Mama? Ma. Tak. Kakak ingat jap lagi nak keluar. Mama nak ikut tak? Tak payahlah. Mama pun nak keluar juga. Dari mana? Mama adalah kerja Mama yang Mama kena selesaikan sebelum raya ni. Lepas tu Mama nak ambil kuih tempahan. Mama order kuih raya 10 jenis tahun ni. Dah tak? Banyaknya, Ma. Itu pun tak cukup tu. Tak apa, Kakak atur tak apa? Tak payah. Kakak bawa je Johanna. Ma nak pergi sendiri. Ma nak pergi je. Okey, bye-bye. Keraya pun 10 dah ada. Mana? Ma? Ma? Oh. Ma mana? Ma keluar dah. Dia kata dia ada urusan. Mu tak ikut Ma? Tak. Nak atur dia tadi dia tak mampu. Oh, mana? Mu dah khabar dah ke Ma? Tak lagi malam. Tengok kayak gira. Kau nak abang khabar? Ya. Tak apa. Nanti kau khabar. Banyak nak beli tu. Oh lah. Ni untuk hari ni, esok nak beli lagi ni. Banyak makan. Perut bucik je tu. Halo. Sihat tak ni? Sihat. Lah, sihat orang tua lah Sepiang. Ya, tapi kalau tengok ke Romo ni memang sihat sangat. Kalau nak nikah sekali lagi pun boleh ni. Sepiang, ya betul Oh, kurang dengan maklum je. Ni maklum. Kalau Alang temu ni, yang nak tanya sikit. Ya dok, Joanne nak balik Amsterdam sebelum raya ni. Balik Amsterdam? Mana tak tahu? Dia tak khabar kat Polo. Mana mu tahu? Oh, saya pun Jamilah khabar ke saya. Dia khabar Joanne nak balik Amsterdam nak sambung ngaji. Tak apa lah. Nanti Molong balik rumah, Molong tanya dia. Lagipun, ibu kalau dia balik awal juga kak, Rodam juga nak sambut raya Mak Long sekali deh. Tak. Kalau terpaksa nak kena balik, buat mana? Tak apa lah. Molong balik dulu dah. Aku salah tanya ke? Salah buat ke? Ma. Kakak sini. Kak. Kenapa ni? Betul ke Johanna nak balik ke Amsterdam? Sebelum raya. Kita orang memang nak beritahu Mama pun. Tapi ni Mama tahu dah ni siapa beritahu. Siapa dia yang beritahu Mama ni? Siapa beritahu tak penting. Betul Johanna nak balik Amsterdam. Cak raya dengan Mama. Ya, Ma. Ma, Joanne minta maaf, Ma. Tak bagi tahu awal lagi. Joanne dah tak boleh tangguh lagi pengajian. Sorry, Ma. Joanne minta maaf. Cewanya Ma rasa Ma nak raya tahun ni Ma nak seronok. Bayangkan Ma dapat raya dengan anak-anak, nantu-nantu, cucu-cucu Ma lah ke. Tiba Johanna nak pergi dulu. Johanna kan balik semula. Sekejap je Johanna pergi. Lagipun kakak, abang-abang, semua ada sini. Ayah dengan Mama. Sikit. Sikit je lah. Ni. Sikit je. Sekejap.
Aku nak bagi tahu kau lah. Apa dia? Jap. InsyaAllah. Kalau tak ada arah melintang lah kan. Dalam sebulan ke 2 bulan lepas raya nanti, aku nak langsungkan pertunangan Adira dengan Pian. Ha? Kau setuju jugalah dia orang kahwin? Nak buat macam mana, Tatan? Diorang tu dah saling sayang. Sayang menyayang. Macam dalam lagu tu. Dah tak boleh nak halang dah. Kan kalau aku halang diorang, tiba-tiba dia pujuknya anak aku kahwin lari macam mana? Engkau ni kan, engkau ni lembut sangat. Sepatutnya engkau biarkan Pian tu usaha cukupkan duit dia dulu. Tatan, engkau ni tak faham lah. Budak-budak berdua tu dah saling sayang menyayang. Tahu? Kan kalau kita halang diorang, tiba-tiba dia pujuknya Dira tu kahwin lari macam mana? Hantar engkau lah, anak engkau. Bukan anak aku. Sebab anak akulah. Alah. Aduh. Tatan. Apa dia? Engkau ada dengar cerita pasal Johanna tak? Johanna? Kenapa Johanna? Meh, semua. Aku malah nak naik, malah buka kasut. Ni. Kenapa Johanna? Aku dengar dia nak balik Amsterdam sebelum raya ni. Betul ke? Tahulah. Adira yang bagi tahu. Ya. Balik Amsterdam. Wow. Aku balik dulu. Sayang menyayang. Cinta dikenang. Nak balik Amsterdam ya. Tatan. Ya, apa lagi? Perasaan menjadi rindu. Lihat. Lah. Anis. Ya, Mak. Oh, situ. Anis. Mak ada berita sensasi. Mak ada berita sensasi nak beritahu Anis. Apa dia, Mak? Tadi Mak pergi rumah Adira. Makcik Lina bagi tahu yang Johanna tu akan balik ke Amsterdam sebelum raya. Ya, Dok, Mak. Iyalah, itu yang Mak dengar. Dah, abang kakak balik sekali ke? Tak, kakak tak ikut sekali. Inilah masanya, peluang keemasan untuk Hanis pikat balik askar tu. Sebab orang lelaki ni, kalau bini tak ada kat dia, dia kurang kasih sayang. Faham tak? Faham, Mak. Dah, kiranya memang Joanne nekat dah lah nak balik ke Amsterdam tu sebelum raya ni. Ya, sebab I punya semester dah nak start. I tak boleh tangguhkan lagi. Sedih nampak. Muka sedih juga ni. Tapi, tak apa. Pian rasa, molek juga kalau Joanne klik kampung Joanne. Kalau tak, Joanne dah ambil masa untuk healing orang kata tak? Ya, macam-macam dah Joanne alami dekat kampung kita ni. Pian pun rasa macam serba salah juga sebenarnya. Itulah, sebenarnya tu antara plan-plan I juga untuk nak balik Amsterdam. I just nak masa untuk diri I, untuk heal and untuk terima apa-apa yang terjadi, Banyak betul benda yang terjadi kat I, macam fitnah yang dilontarkan pada I. Tapi, Joanne jangan pula lupa, lepas tu serik pula nak balik mula kampung ni, Tak adalah sebab macam tu. Tak adalah serik, memang I akan datang balik lah cari you. Meh je tengok gitu. Nak buat juga tak boleh. Guracah. Ma, Johanna tu pergi bukan yang lama pun. Berapa bulan je nanti dia balik lah sini. Walaupun Johanna tak ada dekat sini, kita dah tetap raya dengan meriah juga. Yelah, Mak. Nanti kita boleh buat rumah terbuka. 3 hari, 3 malam. Mak masalah makanan-makanan yang Mak suka. Alah, Mak.
Johanna pun baru je sampai sini. Sebelum ni seronok je raya. Okey je. Mak pun tak mau sedih-sedih dah. Tahun depan, insyaAllah kita boleh raya sama kan, Jana? InsyaAllah, Mak. Sam, saya nak ikut I pergi surau tak? Tak apalah. I rasa Troy kat rumah cukup. I rasa macam letih lah hari ni. Saya ni macam selalu sakit je. Nanti I bawa you pergi klinik lah. Kita check Yalah. Sejak kebelakangan ni I macam tertekan sangat agaknya. That's why. Sayang, boleh tak sayang jangan fikir sangat. Mental sayang tu nak kena jaga juga. Okay? Kalau perlu, I rasa I akan kena fikir balik lah pasal nak balik Amsterdam tu. Kalau you nak, I boleh try tangguhkan lagi satu semester I punya studies. Cuma subjek yang I nak tu tak ada next sem. Sayang, no need. Okay, we stick to the plan. Sekarang ni, I tak nak you berkorban untuk siapa-siapa dah. I nak you habis juga you punya study tu. Okay? Okay lah. I pergi surau dulu. Okay, bye. Bye-bye. Tak ada Najib. Kau kahwin dengan Andrew. Nanti lepas kahwin, kau sambunglah belajar. Sebab apa tahu? Aku tengok kau dengan dia kan, macam pinang dibelah dua. Lagipun, kau yang sepatutnya kahwin dulu.